to introduce you our sustainable innovation, namely Saurico Bio Show, from nature back to nature. Okey, baiklah. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan ke atas video. Sekejap. Saya cuba untuk minimize. Saya cuba untuk saya kena. Okay, saya sudah tutup kan. Okey, jadi pertama sekali saya ingin ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan, sama ada guru ataupun ibu bapa ataupun mungkin juga ada pengetua di sini dan murid-murid jika ada di dalam Coffee Talk Duta Guru episod 3 yang dilangsungkan secara bulanan dan kita memilih Sabtu terakhir pada setiap bulan. Dan sekarang kita sudah ada lebih kurang 26 orang yang sudah bersama dengan kita. Dan pada hari ini, seperti yang anda telah saksikan tadi, terlebih dahulu kita memang mulakan dengan video success of story, iaitu daripada Cikgu Jasmine Chung, merupakan Duta Guru Kohort 1 daripada SMK Leg, dia sebab dia hampir-hampir sama macam nama sekolah saya SMK Sendul lah, tapi SMK Leg ini terletak di Bau, Sarawak. Dan Cikgu Jasmine Chung ni seperti yang kita lihat tadi, bermula daripada 2022. Sebenarnya saya fikir sebelum 2022 lagi beliau telah banyak pencapaian. Cuma apabila beliau menyertai program Duta Guru ni, kita lihat dia punya pencapaian, dia punya pelibatan, inovasi, dia semakin semakin dimangkinkan lagi lah oleh program Duta Guru ni. Dan saya rasa video itu pun terlalu pendek sebenarnya video tu macam speed 2. Kalau betul-betul video tu mungkin hampir-hampir dia 10 minit lah kalau ditunjuk satu persatu. Video tu terlalu cepat. Saya tak sempat baca caption setiap pelibatan tu kan. Tiba-tiba dah beralih. Oh, ni memang banyak ni. Terlalu banyak. Sampaikan dia dapat anugerah yang kita lihat tadi, anugerah daripada Ketua Menteri Sarawak sendiri, iaitu kita punya Premier, mendapat anugerah Guru Cemerlang Luar Bandar. Begitulah kita dapat lihat Cikgu Jasmine Chung punya pencapaian. Dan kita harap video ini boleh memberi inspirasi lah kepada rakan-rakan Duta Guru lain terutamanya. Okey, jadi sekarang kita akan beralih kepada sesi utama kita pada hari ini, iaitu sesi bicara secara santai, iaitu Coffee Talk itu sendiri, bertajuk Duta Guru dan AI. Jadi saya selaku moderator dan juga selaku panel juga, sebab kita nak buat secara santai ni, kita telah menjemput seorang juga Duta Guru, iaitu Cikgu Benny daripada Johor, betul? Okey, sekolah menengah. Betul. Okey. Jadi apa kata kita minta Cikgu Benny untuk perkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih Cikgu Azman. Halo, selamat sejahtera. Salam daripada negeri Johor. Saya Cikgu Benny, seorang guru fizik lah, guru cemerlang fizik, dan saya juga seorang Duta Guru STEM bagi kohort 3. Jadi terima kasihlah kepada Persatuan Duta Guru STEM yang menjemput saya lah untuk sama-sama kita kongsi dan juga belajarlah tentang sebersikit pendidikan AI dalam STEM pada hari ini. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Benny. Jadi sebelum kita memulakan sesi ini, ingin saya ingatkan kepada semua penonton. Jadi sesi ini dia bukan sesuatu yang sangat formal. Saya dan Cikgu Benny nanti akan berbicara secara santai tentang tajuk kita, iaitu Duta Guru dan AI.
Dan kita juga menjemput sebenarnya audiens ini sekiranya mungkin dalam 30 minit pertama ni kita akan berbicara dan ada 15 minit untuk sesi soal jawab. Tapi kita tidak ada satu ketetapan lah. Maksudnya selama 45 minit ini, iaitu dari pukul sepatutnya 10.05 minit lah sehingga 10.50 nanti, kita akan buat coffee talk ni. Kita membenarkan audiens untuk unmute. Unmute sekiranya ingin berkongsi pendapat, sekiranya ingin bertanya soalan. Sebab kita punya sesi ni bukan untuk kongsi kita punya dia tidak seperti sesi webinar yang kita nak kongsi kita punya knowledge atau skill lah, tapi lebih kepada pengalaman kita. Pengalaman dan apa pemerhatian kita terhadap tajuk kita ni lah. Okey, jadi untuk memulakan saya ingin minta soalan soalan yang pertama lah saya akan kemukakan kepada Cikgu Benny, iaitu tajuk tadi kan Duta Guru dan AI. Jadi sekarang ni mula-mula saya nak tanya kepada Cikgu Benny, apakah AI yang Cikgu Benny ada guna sekarang ini? Okey, terima kasih Cikgu Asman. Tapi sebelum tu mungkin rakan-rakan guru audiens kat sini mungkin sediakan kopi lah sebab kan kita coffee talk kan. So kita lebih pada santai, jadi lebih pada berbual bersantai untuk sama-sama kongsikan. Okey, saya percaya AI ni kita dah dah familiar sangat lah dengan macam-macam AI yang sekarang daripada dulu. Kalau saya ingat dari tahun 2022 kita ada ChatGPT. ChatGPT adalah AI yang pertama sekali yang diperkenalkan. Tapi sebenarnya kan pada masa itu saya dengar lah, saya tahu company-company lain sebenarnya pun tengah kaji. Tapi cuma mereka pun masih develop. Contoh kita Google Bard. Google punya ada Google Bard dan Microsoft pun ada juga. Tapi mungkin mereka masih tunggu lagi dah mature. Tapi tiba-tiba ChatGPT dah pump dulu, yang jadilah kita dapat banyak macam-macam AI yang boleh digunakan lah. Yang sekarang ni yang saya gunakan memang saya suka ChatGPT, okay, ChatGPT, dan saya bukan sahaja hanya guna satu AI, saya guna juga Gemini. Okey, untuk makluman tuan-puan, cikgu-cikgu, rakan-rakan, saya pun seorang jugalah salah seorang Google Certified Trainer, dan sepanjang tahun lepas saya memang belas juga bagaimana penggunaan Gemini. Gemini contohnya dalam menghasilkan image, menghasilkan simulasi, dan ada juga kawan-kawan guru yang menggunakan Microsoft kan. So mereka pun perkenalkan saya Copilot ataupun Bing Image dan sebagainya. Jadi saya rasa kadang-kadang kita terpulang pada keperluan kita. Tapi yang mostly for me sekarang saya masih suka gunakan ChatGPT dan juga Gemini. Okay, so sebenarnya kan mungkin saya share sikit masa tu kan bila saya dengar perkataan AI ni kan, saya pun actually nak tahu juga macam mana AI ni dia, apa yang AI boleh buat kan. Pada awalnya saya anggap dia macam chatbot, macam yang dulu kita nak pergi servis apa kan, dia ada macam chatbot servis lah kan. Mungkin dia adalah satu chatbot yang telah kita programkan. Contohnya kalau customer ni dah tanya soalan ni, jadi dia akan pop keluar soalan apa kan, macam Telegram punya chatbot kan. Tapi sebenarnya bila lama kelamaan kita nampak AI ni dia sebenarnya dia tengah develop, dia pun tengah belajar lagi. Daripada dulu mungkin dia tak berapa okey, tak reliable kan. Bila kita tanya soalan macam macam tak betul je, macam merepek kan. Tapi sebenarnya AI pun tengah belajar daripada data, macam baby lah. Bila dia dah semakin belajar banyak dan kita kena betulkan, kita kena ajar dengan input yang betul. Dan sekarang kita lihat AI boleh buat banyak benda, sampailah boleh buat video, macam contoh kan boleh buat muka seperti saya yang cakap, tapi mungkin sebenarnya bukan saya cakap kan. Itu sangat hebat, tapi ada jugalah risiko lah, mungkin nanti kita akan tengok jugalah. Okey, pulang pada Cikgu Asman. Minta suara saya dengar? Cikgu ni.
Agak soft sikit. Okay, sebab yang ni kebetulan dia baru habis bateri, saya punya apa nama ni. Jadi maksudnya saya kena bercakap dekat sikit lah dan bercakap kuat sikit lah. Sekejap saya tengok Okey, saya punya mic dulu. Okay, ni okay Dia ngam-ngam habis bateri. Okay. Oh, Tapi masih jelas kan suara saya kan? dah jelas. Yes. Okay. Sekarang saya selaku ahli panel jugalah. Saya ingin juga berkongsi pengalaman saya tentang AI ni. Jadi sama seperti dengan Cikgu Beni. Saya rasa kita punya timeline tu lebih kurang sama lah, iaitu daripada tahun 2022. ChatGPT dia mula menjadi menjadi trend pada masa itu. Dan saya juga ada cuba ChatGPT. Tapi saya dapati dia punya respon tu sama seperti yang Cikgu Beni cakap lah. Dia macam chatbot. Kadang-kadang kita tanya dia akan just simply cakap, oh I don't understand. Okay. So kita beranggapan AI tu macam alah kalau macam ni je tak ni lah. Dan satu juga saya sangat skeptikal pada masa itu di mana saya beranggapan sebab kita sebenarnya kalau ikut AI ni dia bukan baru muncul dalam bentuk yang kita lihat sekarang ya. Dia sudah muncul yang saya betul-betul faham AI dulu adalah seperti Google Map. Google Map kita dah guna lama kan. Jadi kalau Betul. kita perasan Google Map tu bila kita minta direction, dia akan cuba bagi direction yang time yang paling sikit ataupun yang paling kurang jam, okay. The shortest distance. Jadi sebenarnya bila kita fikir kan, benda itu dia tidak dapat simply dibuat oleh komputer dengan hanya sekadar data yang tidak diproses. Maksudnya kalau dia ada data itu sekalipun, dia tahu data ni, tapi dia tidak dapat bina root itu tadi, berdasarkan apa kita mahu kalau dia tidak ada penggunaan AI. Jadi maksudnya AI dia memang sudah lama ada. Cuma yang sekarang ini menjadi, kenapa kita jadi panggil kan, kadang-kadang kita tengok gambar dekat Facebook, video dekat Facebook, oh ini AI ni. Sebenarnya bila kita cakap dia AI, kita beranggapan seolah-olah AI yang buat tu. Dia memang sebenarnya kalau zaman dulu pun dah ada dah orang edit gambar, edit video. Tapi Betul. yang menjadikan dia mudah sekarang ni sebab kita tak perlu lagi nak manually edit lah. Kita boleh prompt dan dia jadi. Jadi maksud saya sekarang ni AI yang kita lihat sekarang ni adalah LLM iaitu Large Language Model, di mana dia bahasa dia sudah berkembang. Kalau dulu orang nak guna AI ni, kita kena guna bahasa yang difahami oleh komputer. Maksudnya kita kena belajar Python, kita kena belajar JavaScript dan sebagainya kan. Tapi Betul. sekarang ni kita just boleh tanya, "Hi." Nanti ChatGPT ChatGPT atau Gemini dia akan tanya, "Hi." Kalau dia tahu nama kita kan, dia akan respon dengan nama kita, "Hi Azman. Apa yang anda nak buat hari ni?" Jadi kita bercakap seolah-olah dengan seorang manusia yang hidup lah. Tapi kita tahu dia tetap dia macam kita nak panggil dia robot pun dia more to AI lah ataupun kita panggil kepintaran buatan. Tapi sekarang ini bila saya dah start guna, saya semakin aktif guna iaitu pada penghujung tahun 2025 lah. Saya memang agak lambat menggunakan secara aktif. Dan sekarang ni saya banyak guna, kalau saya guna Gemini dan juga saya guna Notebook LM iaitu produk Google lah, walaupun saya bukan saya bukan Google certified dan tapi saya juga telah didedahkan dengan Copilot lah sebab saya merupakan seorang Microsoft MIEE itu saya lupa, Microsoft Innovative Educator. Ya betul. Expert MIE kan. MIA. Tapi tidak tahulah, saya mungkin lebih gemar guna produk Google sebab dia ada dia punya, kita panggil ekosistem lah. Kita boleh terus guna Google Doc, Google Sheet dan sebagainya. Dan saya juga sangat jarang guna Microsoft Word sebab walaupun saya tahu Microsoft Word ni dia boleh secara cloud juga, tapi saya lebih gemar Google Doc lah sebab dia lebih ringan. Kita boleh guna dalam mobile dan sebagainya lah. Okey, jadi kita balik kepada soalan seterusnya. Cikgu Beni, jadi penggunaan AI ni seperti yang cikgu telah ceritakan, cikgu boleh ceritakan apa kebaikan AI ni ataupun mungkin faedah dia lah, dia punya manfaat dia bukan sahaja kepada diri cikgu sendiri tapi juga mungkin kepada
murid-murid cikgu ataupun mungkin kepada rakan-rakan guru ataupun sekolah. Kita nak dengar sudut positif AI terlebih dahulu. Okay, alright. Okay, terima kasih juga Azman. So bila kita sebut AI kan, Artificial Intelligence, maknanya kita bukan sekadar anggap AI sebagai teknologi macam yang kita ada mesin untuk mengurangkan beban, mempercepatkan proses kerja kita. Tapi AI dia lebih sekadar mesin sahaja. Dia bukan something yang kita dah programkan, dia buat benda yang rutin. Contoh dekat kilang, dia boleh buat dengan cepat 24 hours running tanpa berehat. Tapi AI ni dia sebenarnya dia boleh memberikan idea pada kita. Macam contoh saya kan, saya selaku ketua panitia fizik, okay, so kadang-kadang saya pun nak fikir saya bukan cikgu bahasa kan, and then saya akan berborak lah. Saya anggap AI ni macam kawan saya, and then saya bukanlah macam bagi arahan pada dia, tolong apa-apa, tapi instead saya anggap dia macam, okay, saya boleh bincang, okay, saya nak buat program untuk Form 5 SPM, and then mungkin saya ceritakan lah, okay, Form 5 SPM I ada berapa orang, mereka punya latar belakang, mereka punya result, mereka punya kecenderungan. So bila saya cerita tu, then cakap okay lah, bagi dah saya boleh tak sharekan idea sikit, mungkin apa tajuk, apa program yang yang mungkin lebih menarik sikit lah untuk saya laksanakan kan. So and then bila AI bagi jawapan tu, saya pun okay, macam menarik. Tapi itulah bila kita gunakan AI, kita bukan sekadar copy paste sahaja, tetapi kita pun perlu menjadi pengguna AI yang bijak. Kita bukanlah sekadar ambil sahaja, tapi kita baca, dan sebenarnya daripada jawapan feedback AI ni, kita dapat idea baru. Contoh daripada jawapan AI, mungkin saya punya hala tuju salah, ataupun mungkin saya punya arahan salah. Mungkin saya kena perbaiki sikit. Mungkin I kena change I punya direction. So daripada sana sebenarnya banyak kali bila saya berbincang lah, saya anggap berbincang dengan AI, lama-kelamaan saya dapat something yang sebenarnya saya tak pernah fikir. Jadi sebenarnya saya anggap perbincangan ini bukan sahaja saya dapat manfaat, tapi sebenarnya AI pun, dia pun actually belajar dengan saya, dan saya pun sebenarnya contribute perbincangan ini untuk supaya mungkin untuk masa depan dia pun tahu okay, saya punya student background macam ni, dan next time kalau saya ada buat benda-benda lain, dia at least dia tak tahu juga apa background untuk student saya. So ini salah satu aspek yang bila saya sebagai ketua panitia untuk merancang program. Dan of course dalam kelas, kalau kita nak sediakan poster, okay, poster untuk contohkan macam pagi ni, petang ni saya nak sediakan poster untuk menarik budak-budak sekarang suka benda yang grafik kan. So kita sediakan poster, saya boleh letakkan prompt yang senang untuk meminta AI generate. Saya memang tak ada kesenian. Saya tak boleh design, walaupun sekarang ada Canva kan. Canva tu boleh membantu untuk design benda-benda grafik yang cantik, yang senang. Tapi kalau saya memang otak yang segi-segi 4 tu nak letak apa semua elemen tu saya tak boleh. Tapi itulah bila saya bagi prompt pada AI bantu saya untuk design banting, untuk gantung dekat sekolah, macam SPM tak dekat kan, letak gambar-gambar, and then AI terus designkan. So dalam berapa saat je memang dia akan cepat. So saya nampak sebenarnya AI ni, dia bila dah wujud kan, dia actually dah menjadi satu pembantu. Walaupun kita mungkin tahun depan kan, setiap kelas memang ada pembantu kelas kan, tapi sementara tak ada tu, AI lah jadi pembantu kita untuk di belakang takbir. Kita nak apa tu, kita minta AI tolong sediakan.
So banyak lagi lah sebenarnya, banyak benda yang kita boleh gunakan AI. Mungkin saya share satu lagi lah. Saya mengajar fizik dan selalunya bila contoh saya nak memberikan gambaran kepada student untuk faham konsep tu, sebab fizik dia banyak benda yang kena visualize. Tapi kadang-kadang saya tak dapat buat eksperimen di depan atau dekat sekolah tak ada alat-alat ni kan. Saya suka guna Gemini Canvas. Okay, Gemini Canvas. Mungkin ada yang pernah dengar. Gemini Canvas ini dia bukan sahaja untuk sekadar design untuk game, aplikasi. Macam yang tadi Cikgu Asman katakan, dulu kita perlu tahu coding untuk buat aplikasi game. Tapi sekarang tak perlu. Saya tak perlu tahu pasal coding, tak perlu tahu macam mana design. Saya hanya bagi prompt yang betul sahaja. Sebagai contoh, saya nak tunjuk macam mana nak buat eksperimen keseimbangan daya. Saya ambil gambar daripada buku teks eksperimen itu, saya hantar kepada Canvas, and then dengan beberapa penjelasan seperti saya senaraikan pemberi ubah yang saya inginkan, iaitu parameter lah. Contoh saya nak ubahkan jisim ke, ubahkan daya ke. Jadi bila saya guna cara ini, sebenarnya bukan saya sahaja yang boleh guna. Bila saya share benda ni kepada student pun boleh guna juga. Dan mereka nampak, oh sebenarnya cikgu guna AI untuk simulasi eksperimen, dan mereka pun akan tahulah, oh okey sebenarnya student pun boleh buat juga. Mungkin mereka lagi kreatif, lagi ada banyak idea, so mereka boleh try juga untuk gunakan AI dalam mereka punya pembelajaran. So I think lah yang setakat ni 3 aspek lah yang saya nak kongsikan. Kalau nanti ada tambah-tambah mungkin Cikgu Azman boleh tambah sikit lah. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Benny di atas perkongsian. Jadi kita lihat sebenarnya AI ni dia banyak dia punya kebaikan lah sekiranya kita menggunakan dengan betul lah. Cuma kalau segala poin yang Cikgu Benny cerita tadi, dia sangat rapat dengan saya sebab saya juga merupakan seorang guru fizik. Dan saya kadang-kadang ada, kalau kita dalam kelas kan, kadang-kadang kita mengajar fizik, tapi ada certain topik, contohnya macam saya sendiri, saya ada satu topik dalam fizik yang memang saya sampai sekarang saya kurang kuasai, iaitu adalah apa nama benda tu, resolution of forces, untuk yang bila dia, kalau dia di atas meja, box tu atas meja, saya tidak ada masalah. Bila dia di atas incline plane tu, kadang-kadang saya tak tahu nak cipta dia punya triangle of forces tu. Dan kadang-kadang saya tak nak murid ikut sama-sama confused. Jadi cara dia, saya ambil gambar. Ni kalau tak tahulah kalau cikgu pernah cuba atau tidak. Tapi mostly saya rasa sekarang ni, dia macam tidak juga benda yang terlalu baik lah. Tapi sangat membantu lah kalau kita dalam kelas kan. Tiba-tiba kita tak tahu nak jawab tu. Kita just simply ambil gambar semua soalan tu. Kita upload dalam Gemini. Kadang-kadang kita just tekan, kita tak payah type prompt apa, ataupun kita type what is the solution, tekan enter, kemudian Gemini akan jawabkan. So kalau sekarang ni maksudnya nanti saya terus dapat jawab dengan murid. Ini macam ala-ala kita guna Google dulu lah, tak tahu cari jawapan Google. Tapi yang ni kita boleh beralih pula ke satu lagi soalan yang ketiga lah. Saya terus ajak ke soalan ketiga, iaitu kalau dulu kita cakap murid kan, murid nanti dia jadi tak kreatif, ataupun kalau kadang-kadang kita minta murid jawab soalan, murid terus Google, dia tak fikir. Jadi saya mulakan dululah untuk soalan yang ketiga ni, iaitu adakah AI selain daripada membawa kepada kebaikan juga membawa keburukan? Jadi kalau bagi saya rasa bukan AI saja, semua perkara lah. Kalau benda yang baik sekalipun, kalau kita guna untuk tujuan yang salah, pun boleh mendatangkan keburukan lah. Contohnya macam bila kita minta, kalau cikgu bahasa lah contoh, minta murid untuk buat karangan. Kalau di dalam kelas tak ada masalah. Okay, dalam kelas kita tahu murid menulis dan sebagainya. Tapi kalau kita jadikan homework, kita risau juga. Murid nanti dia balik, dia
dia prompt buatkan karangan tentang apa nama, tentang keburukan apa nama AI. dia menulis keburukan dia sendiri pula, ataupun mungkin macam ni lah, kebaikan, kelebihan dan kekurangan menjadi pelajar asrama. Nanti Ah, kita tahulah Gemini dia akan buat, kita minta katalah 360 patah perkataan, 720 perkataan kan. Dia akan buat dalam in instant lah, almost dalam 10 second siap. betul. Jadi kita sangat risau murid lah, murid menyalahgunakan benda ni, dan guru jugalah. Guru kalau Betul. dia terlalu bergantung mungkin akan menyebabkan kita nanti kurang, bukannya terus tak pandai lah, tapi mengurangkan kita punya daya fikir. Itu dari sudut pandang saya lah. Segala Betul. benda-benda yang memudahkan kita ni kadang-kadang kalau dia terlalu memudahkan juga boleh membawa keburukan lah. Hmm. Bagaimana pula dengan Cikgu Benny? Saya setuju dengan Zul Azman. Memang sebenarnya kita lihat bila anak-anak kita sekarang ni sangat bahagia amat. Dia satu finger je macam semua benda boleh dapat kan. Mereka macam tak perlu buat apa pun, tak perlu fikir apa pun, just bagi arahan saja. Tapi itulah kalau ikut kita punya falsafah pendidikan, kita sebenarnya mahu melahirkan modal insan yang memang berdaya saing di taraf global ni. Jadi kita tak mau anak-anak kita ni terlalu depend pada teknologi, pada AI. Bukan tak boleh guna, boleh, tapi kita kena jadi pengguna yang bijak. So saya rasa cikgu lah, kita cikgu pendidik ni sebenarnya sebagai orang yang pertama lah untuk menunjukkan bagaimana kita sebenarnya boleh manfaatkan AI ni. Jadi kalau student nampak cikgu ni sekadar asyik apa-apa pun macam mempergunakan AI untuk mencapai objektif sahaja, so mereka akan ikutlah cakap cikgu pun sama je. Tapi kalau kita dengan inisiatif, contoh yang tadi kita bincangkan, kita bukan sebenarnya gunakan AI sebagai sekadar alat, tapi sebagai pembantu maupun kawan. Bila kita minta idea, minta panduan, kita nak inisiatifkan satu perbincangan dengan AI, sebenarnya kita lebih pentingkan pada proses. Kita tak nak hanya tengok pada hasil. Hasil tu kalau daripada AI, yes, of course, mungkin 10 saat dengan perbincangan dengan AI mengambil masa mungkin 10 minit, dua-dua akan dapat hasil yang sama. Tapi kita lebih pentingkan pada proses. Proses di mana kalau contoh cikgu, macam saya tadi share kan, saya berbincang dengan AI macam mana untuk melaksanakan tu. Dan untuk student juga, bila mereka sekadar upload soalan tu and then terus dapat jawapan, so sebenarnya tak okey sangat sebab apa beza dia tengok yang skema jawapan dengan upload jawapan kan. So dia akan dapat jawapan. Tapi sebenarnya bila kita nak buat menjalankan pendidikan ni, kita sebenarnya lebih penting pada proses. Kita harap kalau boleh cikgu 24 hours bersama dengan student, tapi kita tak boleh. AI boleh menjadi teman untuk student, especially bila contoh kita nak mau inisiatifkan murid-murid untuk berfikir dan bertanya soalan dan dapatkan idea. Dalam proses tu, saya tengoklah contoh MMaths lah, walaupun saya tak ajar MMaths. Memang saya tengok ramai student dia memang struggle dengan MMaths untuk penyelesaian masalah. Bila tengok jawapan macam okey, tapi kita sebagai cikgu nak bantu mereka untuk breakthrough lah dia punya kekangan. Kenapa dia tak dapat idea ini? Jadi proses yang sebenarnya membantu mereka untuk menancangkan mereka punya fikiran. Jadi kita sebagai guru, kita nak boleh tunjukkan cara bagaimana student harus menggunakan AI dengan apa prompt yang betul. Instead of kalau kita cakap selesaikan soalan untuk saya. Okay, tapi tak.
kita boleh galakkan student untuk saya punya start dengan saya punya inisiatif, saya punya fikiran adalah macam mana. Tapi saya start dekat sini. Macam biasalah kalau murid tanya cikgu, saya tak tahu buat dah. Tak tahu buat, kenapa tak tahu? Apa, kita akan tanya apa solution cikgu, solution student dulu. Macam mana student nak start. Kita tak apa masalah. Jadi sama juga AI boleh bantu juga student, mungkin dia dekat mana tempat mana dia punya point salah ke. Jadi itulah sebenarnya kita nak galakkan student untuk memanfaatkan AI, bukannya sekadar untuk membantu habiskan kerja, untuk membantu dapat A. Sebab jujurnya SPM, kalau contoh SPM memang tak boleh bawa AI masuk juga. Jadi what for kan? Dia boleh tipu sekarang, dia boleh buat cantik-cantik sekarang, tapi bila nak masuk exam macam mana kan? Jadi itulah saya rasa nilai yang kita kena semaikan dalam kalangan murid tu lebih penting. Bila dia dengan mindset yang betul, dia tak ada masalah untuk gunakan AI. Okey, terima kasih Cikgu Beni atas pengusian itu dan juga ulasannya sangat menarik. Jadi sebenarnya kita sudah masuk ke 15 minit sesi soal jawab dan audience boleh unmute ataupun kalau tak nak unmute boleh, tapi kalau boleh angkat tangan dululah kalau ada yang nak tanya soalan supaya kita ada giliran ya. Dan juga boleh type di ruangan chat sekiranya ada apa-apa soalan ataupun pendapat, mungkin kita boleh bacakan. Jadi di sini saya bacakan yang pertama dulu. Cikgu Lee Bisiang ada berkongsikan AI yang digunakan iaitu Suno. Yang ni pun dulu trending lah dulu untuk buat lagu sains oleh pelajar, iaitu boleh guna juga ChatGPT, Gemini untuk buat lirik. Ini saya pernah buat pada tahun lepas lah. Dan saya sangat terkejut bila saya guna, tapi saya bukan guna Suno, saya ada guna satu lagi AI. Saya sangat terkejut muzik yang dihasilkan. Muzik saya tak terkejut sangat. Suara lagu tu. Dia macam orang yang kita upah untuk nyanyi betul-betul pula. Betul. Lagi saya rasa cikgu boleh cuba sendiri. Saya sangat terkejut. Ini macam tak perlu recording artis lagi lah, dah ada dah. Maksudnya kita dah ada recording artis dalam kita punya smartphone lagi tu. Kalau dulu kita kena boleh buat muzik tapi kita kena rakam suara juga nak buat lagu tu kan. Tapi suara dia memang dia punya sebutan dia macam memang betul-betul lah. Dia bukan macam orang putih nyanyi lagu bahasa Melayu, tidak. Dia memang betul-betul sebutan dia tu. Okay. Jadi kita buka ruangan ini dan mungkin sambil-sambil kita menunggu jugalah kalau ada yang angkat tangan. Setakat ni saya tengok belum ada, tapi kalau ada teruskan saja. Kita sekarang ni sudah beralih ke 15 minit. Okey, Cikgu Nozirah. Okey, boleh Cikgu Nozirah boleh unmute. Ataupun tadi saya ada ter-unmute Cikgu Nozirah. Saya tengok kalau saya boleh ni balik. Mana Cikgu Nozirah? Cikgu Nozirah, ada soalan nak kongsi apa-apa? Ya, Cikgu Nozirah. Ke tertekan. Cikgu Nozirah, kalau ada apa benda nak kongsi boleh angkat tangan. Boleh unmute Cikgu Nozirah. Cikgu Azman, sekejap. Saya tengah driving ni tadi ni. Lepas tu saya Selamat. Saya nak angkat tangan tu. Lepas tu saya dah hilang dia punya, biasa tengah driving kita tak fokus. Selamat. Nak bagi pandangan je lah kan. Kita share lah. Saya pun tak berapa pandai dalam AI ni. Cumanya saya rasa AI ni macam Cik Azman kata pelajar boleh tengok kita tak belajar apa-apa, jadi kita jadi malas, kita jadi tak dapat apa-apa lah kan tentang AI ni. Sebab pelajar kan boleh cikgu bagi karangan, dia terus buka tanya je ChatGPT, boleh dapat semua dia punya hasil kan. Tapi bagi saya lah, saya rasa macam tadi lah, kita ada kekurangan, ada kelemahan lah, ada kekurangan dan kelebihan untuk AI ni. Tapi bagi saya macam kalau pelajar tu dah memang kita ni memang seorang yang inginkan belajar, dia akan jadikan AI ni kita semakin cerdik, semakin pandai. Tapi kalau yang tak nak belajar,
dia akan jadikan AI ni sebagai at least dia buat. Contohnya kita bagi dia kerja, okay, kalau tak ada AI dia tak akan buat sebab dia tak tahu kan. Tapi bila ada AI dia akan buat. Tapi tugas kita sebagai guru, saya rasa kita di dalam kelas, tugas kita adalah kita akan createkan satu aktiviti yang boleh, contohnya tipe dekat kelas, diorang present. Jadi diorang belajar dekat situ, diorang membaca juga apa yang diorang dah tulis, meniru dalam AI tadi. Kalau kita ikutkan, kita dah biasa kan kalau ngajar kelas-kelas yang hujung-hujung, memang kalau kita bagi kerja budak ni tak buat sebab dia tak tahu apa kan. Tapi bila AI dia belajar juga benda tu. Jadi saya rasa macam nak jadikan budak ni malas, saya rasa tak adalah malas sangat dengan AI. Dia dapat juga sesuatu, dia belajar juga sesuatu. Dan kalau yang memang pelajar yang cemerlang, dia akan belajar lagi dengan AI tu dengan lebih banyak. Macam kita sebagai guru pun, bukanlah kita ni akan jadi semakin malas. Memang kita akan bergantung kepada AI sepenuhnya kalau kita tak tahu apa-apa. Tetapi macam saya pun kadang-kadang saya apa-apa saya tanya AI. Tapi apa yang kita buat, yang prompt kita tu macam tak menepati, kita akan improve kita akan maknanya kita akan betul dah semula. Betul ke benda salah ke? Jadi kita akan create lagi benda-benda yang lebih kreatif lagi untuk kita bertanya pada AI sampailah kita akan dapat sesuatu yang kita rasa puas hati untuk kita applykan di dalam kelas. Saya rasa itulah, nak kata tak baik, memanglah ada keburukan, tapi saya rasa keburukan tu rasanya tak sebanyak macam kebaikan, dia punya kebaikan lah. Itu sajalah bagi pandangan saya lah. Terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Nazira. Sebenarnya Cikgu Nazira ada bagi idea juga pada saya sekarang ya. Dan juga sama seperti yang disebut oleh Cikgu Saima dalam chat, iaitu sebenarnya dia bergantung balik kepada tujuan murid itulah. Tapi macam yang Cikgu Nazira cakap, kalau murid itu lemah, kita mungkin boleh galakkan diguna AI itu sekurang-kurangnya dia dapat panduan untuk bagaimana dia memulakan dia punya, contohnya macam buat karangan kan, dia memang tak tahu langsung nak buat karangan tu, dia tak pandai nak buat ayat, dia tak pandai nak susun dia punya idea. Jadi dia boleh prompt untuk AI hasil karangan tu. Jadi dia belajar secara kita cakap macam meniru lah, tapi dia ada usaha di situ dan dia mencari. Itu yang baiknya lah daripada dia terus duduk tak buat. Itu yang tak baiknya juga. Tapi satu lagi idea yang saya terfikir tadi, sebab yang ni pun saya buat juga, saya buat sendiri. Sekarang ni kita macam beralih kepada idea macam etika lah penggunaan AI ya. Selain daripada kita hanya nak output daripada AI tu, kalau macam Cikgu Nazira cakap tadi kan, murid yang pandai tu, apa kata daripada dia murid yang pandai tu dia minta Gemini buatkan karangan untuk dia. Gemini sebenarnya murid pandai tu dia dah buat karangan dia terlebih dahulu, dia boleh letak di dalam Gemini tu, minta Gemini kritik dia punya karangan tu. Jadi dia boleh jadi satu proses pembelajaran sebab Gemini nanti dia boleh jadi macam cikgu dia lah. Dia akan cakap mungkin ayat ini tak sesuai, mungkin boleh ditambah baik lagi, idea ni boleh ditambah lagi. Sebab saya pun saya pernah buat macam ni. Saya buat ayat kan, kadang-kadang saya tak pandai nak fikir ayat apa. Saya buat ayat secara cincai. Lepas tu saya minta Gemini, can you make this text sound more professional? Jadi dia akan adjust balik ayat tu. Tapi sebenarnya idea tu tetap daripada saya. Cuma saya minta AI tu untuk mencantikkan lagi. Jadi dari situ saya masih guna idea saya. Dan saya juga belajar benda baru daripada AI. Ayat yang lagi cantik tu lah. So bila saya biasakan, saya akan pandai guna ayat yang cantik tu. Sebab saya punya English kiranya moderate lah. Jadi saya type macam biasa-biasa. Buat cantik lagi. Jadi saya rasa itu pun proses belajar jugalah menggunakan AI. Ya, Cikgu Benny ada nak tambah? Betul-betul. Terima kasih lah Cikgu Nazira dan juga rakan-rakan guru yang komen kat dalam chat tu. Saya pun setuju juga sebenarnya yang seperti yang tadi saya tadi cakap lah, kita actually lebih penting pada proses untuk belajar tu. Mungkin ramai yang dia harapkan kepada outcome, tapi kita pendidik sahaja yang sebenarnya yang tahulah macam mana proses pembelajaran murid tu. Jadi Cikgu Azman pun tadi pun cakap juga walaupun budak yang pandai cemerlang, dia actually dia boleh guna kreativiti dia untuk
minta AI komen dia punya hasil. Dan saya rasa cikgu pun sama juga. Contoh, cikgu boleh upload OPH cikgu. Bukan sekadar nak minta AI tolong siapkan OPH, tapi macam mana nak murnikan kita punya aktiviti. Saya pernah buat contoh, saya suka guna 5E 5E yang engage semua tu. So bila saya upload OPH saya dan saya minta idea daripada AI, okey tak bila saya nak ajar topik ni, saya buat aktiviti ni. So AI akan bagi feedback dah. Okay, sebenarnya mungkin kat sini masa kena pendek sikit. Kat sini mungkin boleh buat kumpulan. Kat sini sebenarnya cikgu pun bukan sekadar dapat hasil mungkin OPH yang lebih murni, tapi itu pun satu refleksi pada cikgu juga. Pada cikgu untuk tahu macam mana kita nak menyediakan PTPC yang lebih menarik supaya murid kita pun dapat menguasai objektif pembelajaran. Okey, terima kasih. Terima kasih juga sekali lagi kepada Cikgu Nazira. Cikgu Nazira masih ada nak tanya ke? Tangan belum turun tu. Oh, tak ada. Sorry. Saya jatuh ke tangan beli. Jatuh ke tangan. Okey. Terima kasih Cikgu Nazira. Sama mandu. Okey, kita ada lebih kurang 4 minit lagi. Kita masih di tajuk etika tadilah. Jadi tapi sebenarnya kita dah bincang secara tersirat tadi untuk penggunaan AI secara etika ni. Tapi satu yang saya fikirlah daripada mana-mana sudut, AI ke ataupun media dan maklumat ke, yang ni saya panggil literasi media dan maklumat yang saya belajar daripada saya ada ambil satu kursus lah. Jadi literasi media dan maklumat, dan termasuk juga maklumat yang disediakan oleh AI, ada satu kata kunci dia, kita kena sentiasa bersikap kritikal. Kita kena kritis terhadap setiap setiap maklumat yang kita dapat, bukan sahaja daripada AI kita tengok daripada Facebook ke TikTok. Bila kita dapat satu maklumat tu, info tu, kita jangan terus percaya bulat-bulat. Betul. Kita kena sifat kritikal. Adakah maklumat itu daripada sumber yang sahih? Sebab sekarang ni lebih-lebih lagi AI dia dah boleh buat video macam betul-betul kan. Dia boleh menyamar jadi kita, dan video tu kadang-kadang kita tengok kasut yang boleh berjalan di atas air. Okay. Bila saya tengok itu kan, saya tengok komen kat bawah tu semua macam tengok ada orang percaya. So kita sebenarnya kena bersifat kritikal. Bukannya kita sentiasa mempersoalkan setiap perkara lah, tapi at least contohnya macam kita sebagai penjawat awam kan, kita dapat tiba-tiba ada rakan share semua guru dihendaki memakai baju hitam setiap hari Rabu. Jadi kita pun tengok betul ke tidak ni. Ada orang kadang-kadang dia terus percaya. Tapi kita kena carilah, kita kena cari sumber yang sah, cari ada tak perkeliling keluar benda tu ke, surat SPI dan sebagainya. Jadi kita kena bersifat kritikal lah. Sama juga dengan benda yang disediakan oleh Gemini ke, kita kena bersifat kritikal. Kita tak boleh percaya terus bulat-bulat. Sebab kalau tak nanti kita pun akan tertipu, dan kadang-kadang kalau kita sebar, orang lain pun akan tertipu juga. Itu salah satu etika dengan AI lah. Cikgu Azman, saya terfikir satu soalan nak tanya Cikgu Azman dengan rakan-rakan lah. Kalau kita lihat sekarang AI macam tak boleh buat banyak benda kan, banyak pekerjaan kan. So adakah kejayaan sebagai seorang cikgu akan terancam? Adakah AI akan ganti cikgu? Benda itu pernah ditanya pada tahun lepas kalau tak silap, tahun 2025. Masa itu kita orang ada pergi ke KPM bahagian mana BSTP. Dia ada satu soalan tentang tu lah. Adakah AI boleh ganti guru? Bukan, BPG bahagian latihan pembangunan guru lah, latihan guru tu. Dan soalan itu ditanya, dan kalau tak silap saya, kita punya YDP Cikgu Anutra jawab, AI dia boleh buat segala-galanya, tapi tetap juga ada benda yang AI yang masih belum dapat mengatasi manusia lah. Yang pertama sekali, yang kita sudah maklum, AI ni kalau cikgu buka
GPT kan, Gemini kan sekarang ni tanya, adakah AI mempunyai perasaan? Cikgu akan dapat jawapan di situlah. Jadi AI ni dia boleh tiru kita punya berfikir, tapi dari segi emosi tu dia tak dapat hasilkan emosi yang betul-betul seperti dia yang punya. Okay? Ataupun sebenarnya segala pemikiran dia pun sebenarnya dia berasaskan daripada logik dari segala sumber-sumber data yang dia dapat lah. Jadi itu sebenarnya bukan diri dia sendiri ya. Sebab itu cikgu jangan pelik. Kadang-kadang kalau cikgu type something, cikgu cari kan, sama macam idea saya. Sama macam idea cikgu. Sebab sebenarnya idea tu pun dia dapat daripada manusia. Jadi tapi macam yang cikgu Nur Suyana dengan cikgu Ung Yen cakap ni, kita nak cakap tak boleh ganti tu buat masa sekarang mungkin ya. Tapi masa akan datang, kita tak tahu lagi. Kalau sampai satu tahap AI tu, dia boleh tiru kita punya emosi, mungkin ya. Mungkin ya. Tapi sekarang ni, nak cakap macam Cikgu Benny tanya, terancam tu mungkin masih belum lah. Saya belum. Tapi tidak mustahil lah. Tidak mustahil nanti akan ada satu ketika nanti manusia tu dia boleh belajar sendiri di rumah. Tapi kita boleh anggaplah dia punya interaksi dengan manusia tu mungkin agak kekok lah. Kita tak payah cerita zaman yang akan datang. Zaman sekarang ni pun kalau kita tengok, kalau dulu lepak-lepak kan dengan kawan-kawan, semua dekat kedai kopi, semua bercakap-cakap, cerita, seronok-seronok. Tapi sekarang ni, bila pergi ke kedai kopi, bukan budak-budak ni orang-orang tua ni. Duduk, lepak tapi masing-masing menghadap smartphone. Kita dapat lihat di situ kita dah jadi macam kita pula yang bukan AI menguasai manusia, tapi seolah-olah AI pula yang bukan kita yang menguasai AI tapi sebaliknya. Sebab sedangkan TikTok yang kita tengok tu pun dia ada logaritma apa semua. Dia tahu apa benda kita tengok. So kita scroll tu dia akan jadi non-stop. Itu pun AI juga sebenarnya tu. Sebab dia tahu apa benda yang kita nak tengok dan kita akan jadi ketagih. Itu bahaya sikit lah. Sama juga lah macam Cikgu Madura hilanglah kerja kita. Cikgu Aiman Zin cakap emosi memang penting lah. Sebab kalau tak ada kemanusiaan pun nanti kita takut pula murid yang lahir tu pun sebiji macam AI juga. Nanti kita tanya dia jawab macam tu juga. Tu kita risaulah, dia tidak ada sifat kemanusiaan di situ lah. Okey, sekarang saya akan sharekan link. Ini Cikgu Benny tak payah silah. Manusia robot. Tapi kalau macam rakan-rakan boleh isi link di situ dan nanti boleh juga hubungi saya di sini. Sekejap saya cuba type dulu. Dia keluar terus ke tidak? Sorry. Saya kena tambah HTTPS ni. Okay, kalau ikutkan bila cikgu isi link penyertaan ini dalam masa dia pun ini saya buat guna autocrat macam AI jugalah. Tapi ini bukan AI lah, dia auto ini kita panggil automated. Dia cikgu akan terus dapat sijil tu dalam masa kurang dari 10 minit lah. Tapi kalau tak dapat nanti cikgu boleh cari saya di Telegram ini ya. Ini saya punya saya punya nama dekat situ lah. Okay, Cikgu Nur Hidayah masih ada nak tanya apa-apa? Atau sharing ke? Atau sharing boleh? Ya, Cikgu Nur Hidayah boleh unmute. Mana Cikgu Nur Hidayah ni? Letak tangan balik dah. Tapi kan sebenarnya saya rasa kan saya rasa bila kita fikir balik banyak pekerjaan ni kan, ada yang mungkin pekerjaan yang dah boleh diganti. Tapi saya rasa cikgu ni kita bukan sekadar penyampai pengetahuan saja. Kalau in terms of content seperti Cikgu Sujana kata, memang kita akan kalah. Kita memang kalah lah kan. Sebab kita pun limited, kita punya pengetahuan pun terhad. Tapi kadang kita fikir, kenapa student suka masuk kelas kita? Kenapa student suka belajar dengan kita? Walaupun dekat internet, dekat mana-mana sumber, banyak sangat benda yang mereka dah boleh access. Saya rasa itu sebab aura cikgu tu. Aura cikgu, personality cikgu, nilai cikgu yang ada, yang menjadi impak kepada student. Jadi benda ini saya rasa AI dia tak boleh mimik, tak boleh contohi. So bagi saya rasa dari segi content kita kalah, tapi it's okay. Kita jangan rasa terancam sebab
cikgu ni dia lebih kepada macam kita kata leading yang memberikan inspirasi tu. So kita punya life, kita punya kehidupan, student dia tengok kita punya macam mana kita buat, macam mana kita punya kehidupan memberikan impact, memberikan pengaruh kepada mereka dan menyebabkan mereka suka sangat untuk belajar contoh subjek ini. Rasa itu yang something yang memang AI tak boleh lah. Mungkin setakat ni I rasa tak ada yang kat Malaysia yang tak ada yang macam saya bercinta dengan AI, saya rasa tak ada sangat lah. So itu I think something yang kita cikgu yang ada lah, yang something yang benda lain tak dapat cari. Ya, saya fikir itu pandangan yang sangat benar cikgu. Betul jugalah. Sebab AI ni dia macam mungkin satu istilah dekat situ lah. Kita bukan sekadar mengajar dalam kelas lah, tapi kita juga menjadi role model dan membentuk sasiah murid. Setakat ni saya masih belum dapat lihatlah macam mana AI boleh membentuk sasiah murid lah. Walaupun dia boleh berbicara kita macam dengan manusia sebenar, tapi kalau dalam bentuk skrin tu rasanya tidak ada sasiah yang dapat dibentuk secara eksplisif lah kepada murid. Tapi kalau guru ni, murid akan lihat gerak gaya tubuh guru dalam kelas, macam mana cara guru interact, macam mana cara guru bertanya ke soalan. Itu yang jadi lebih memang yang itu AI belum boleh lawan lagi. Setakat inilah. Ya. Jadi sebenarnya kita ada sepatutnya 10.50 kita ada sesi promosi tapi untuk awal tahun ni belum ada promosi. Cuma untuk rakan-rakan guru, kalau di sini ada duta guru, kita minta untuk mendaftar sebagai ahli Persatuan Duta Guru Malaysia. Saya tolong promote lah sebab saya tengok tidak ada ahli sekretariat yang lain di sini yang saya nampak lah. Sebenarnya mungkin ada, tapi ada, mungkin kurang bersedia lah. Cuma daftar dan kita akan ada beberapa aktiviti sepanjang tahun ini nanti. Aktiviti yang paling besar adalah sekitar bulan 10 kita akan mengadakan town hall Persatuan Duta Guru Malaysia kali kedua. Kita akan berkumpul di Putrajaya dan ada tempat tinggal, pengangkutan itulah disediakan lah. Jadi tapi tak ramai, saya fikir dia akan dijalankan secara hybrid lah, 50 ahli secara fizikal dan yang lain selebihnya secara online tapi kita akan lihat perkembangan dari semasa ke semasa. Jadi kita akan buat macam sesi AGM juga di situ dan juga mungkin perkongsian dia ada pembentang dan sebagainya lah. Tapi masih dalam perancangan. Kalau kita sempat buat kolokium dan sebagainya lagi bagus. Jadi dia banyak faedah. Dan satu lagi yang dikongsikan malam tadi, kita ada buat satu bulan 9 nanti cuti sekolah, ada satu trip ke luar negara. Saya tak ingat, ke Bali kot. Ke Bali. Iaitu dia bukan Bandung. Sorry. Dia ada buat lawatan sambil belajar, tapi sambil melancong lah. Tapi yang itu pun masih dalam perancangan dan kalau berlaku untuk ahli PDGM dia akan dapat diskaun besar lah berbanding dengan ahli-ahli biasa. So itu antara kelebihan lah menjadi ahli persatuan. Dan ahli Persatuan Duta Guru Malaysia ni dia bukan secara automatik. Once graduate selepas sebagai tamat program Duta Guru, kita memang sudah digelar sebagai Duta Guru, tapi untuk menjadi ahli Persatuan Duta Guru Malaysia kena berdaftar dan ada sedikit yuran lah, tapi yuran itu cuma sekali bayar, iaitu RM100 seumur hidup untuk faedah-faedah yang akan diberikan lah kepada ahli termasuklah peluang-peluang untuk menyertai simposium kebangsaan dan sebagainya. Dan saya harap Persatuan Duta Guru ni dia akan berkembang dan boleh meneruskan kita punya usaha sebab kita masih duta guru di sekolah, tapi melalui persatuan ni kita boleh berkongsi lagi lah dan membina jaringan yang lebih kukuh antara sesama kita. Jadi Cikgu Benny sudah berdaftar ya?
Saya pun lupa. Okey. Saya Okey. dalam group tapi saya kena check balik. Rasa macam separuh kot, I kena check balik lah. Okey. Boleh. Tak ada Ya, masalah. ya. Saya. Satu lagi soal Cikgu Azman, sorry nak tanya juga, yang untuk intake, saya rasa mungkin ramai kat sini mungkin tak tahu sangat tentang program Duta Guru kan. Mungkin untuk tahun ni intake dah ada kan. Mungkin ada rakan-rakan yang nak tahu juga Duta Guru punya program macam mana ya? Setakat ini yang intake 7 hari tu, kohort 7 sudah tutup dan tahun ini akan dibuka kohort 8. Berdasarkan sumber lah dan saya semak sendiri, kohort 7 sebenarnya dia sudah buka untuk sekolah rendah. Tapi hanya beberapa, tapi dia hanya, kalau cikgu lihat senarai itu dia tak ramai lah, dia macam rintis dulu. Yang saya dengar untuk kohort 8 ini dia juga akan buka untuk sekolah rendah. Maksud saya guru sekolah rendah, sebab maksudnya kohort 8, 9, 10 ni kita akan ada dua macam kategori lah. Okay, dia ada guru sekolah menengah dan sekolah rendah. Dan saya bertindak proaktif lah. Ujung tahun lepas sebenarnya saya sudah promote kepada guru-guru besar di daerah Sri Aman. Sebab saya dah pastikan dulu lah dalam itu usaha sendiri lah. Sebab saya sebenarnya nak tengok saya punya daerah ni, daerah Sri Aman, yang sebenarnya kalau daerah Sri Aman ni dia tak berapa power lah dia punya stem. Kalau orang sebut Sarawak, yang power stem ni Kuching, Miri, Sibu, yang power lah, kita sebut power. Power macam tu lah. Tapi Sri Aman ni dia sedang ke arah itulah. Dan kita nak, kalau masih buka kohort 8, 9, 10 ni, sebab kita tahu program Duta Guru ni dia hanya buka sampai kohort 10, kita nak rebut peluang tu. Jadi saya dah cerita dengan guru besar itu, tapi standby dulu sebab dia belum buka. Buka je kohort 8 ni, saya akan ni lah. Sebab kita nak, kalau dia lebih ramai, kita akan rasa lebih seronok lah. Betul. Macam tu. Kalau macam di sekolah saya setakat ni baru ada 2 orang Duta Guru, saya dengan seorang tu dia peserta kohort 7. Jadi dia macam, dia okey lah, tapi kalau ramai lagi seronok. Ya, ada banyak kebaikan lah jadi Duta Guru kan. Jadi banyak input sebenarnya disokong oleh program inilah. Maksud ada tajaan daripada Yayasan Petronas kan, Yayasan Petronas Teach for Malaysia. Okey, jadi saya kongsikan semula link tadi bagi cikgu yang belum mengisi sijil penyertaan. Dan sebenarnya kita sudah melebihi masa jam 11. Memang kita bercadang untuk setiap sesi Coffee Talk ni dia mula sharp 10 dan tamat sharp 11 tapi kita sudah run sikit lah, overrun sikit. Boleh tak kita minta untuk rakan-rakan kalau yang dapat lah untuk kita buka kamera, kita buat sesi fotografi sekejap. Okay. Dan lepas tu nanti kita akan tamat lah selepas sesi fotografi Okay. Macam mana nak tengok ramai-ramai ni? Ini saya okay. Ada 3 titik dekat bawah tu, tekan pada adjust view. Adjust view. Okay. Boleh buka dulu sekejap dulu. Saya bagi masa 30 saat untuk buka. Lepas ni kita akan terus ambil gambar. Maksimum time. Okay, paling besar 49. Okay. Ni besar sekali ni. Okay, ready. 30 saat. Okay, 10 saat lagi. Dia akan ada berapa page ni Dia bukan macam Zoom lah. Dia satu page je. Dia satu page je? Cikgu Azman boleh zoom out sikit. So dia banyak muka boleh masuk lah. Saya sudah zoom. Dia buka 49 ni, betul Yes, 49. 49, okay. Okay, jadi ready. Saya ambil gambar yang pertama. Okay, 1, 2, 3. Cikgu jangan komen dulu. Kejap. Saya ni balik dulu. Cuba ada komen ni kejap. Sekali lagi Okay, 1, 2, 3. Okay. Dah nampak semua dah. Okay, terima kasih semua cikgu. Dan cikgu boleh beransur-ansur keluar daripada chat ni. Saya akan tunggu dalam 5 minit lah.
untuk takut ada cikgu yang tak sempat lagi untuk isi link penyertaan. Dan kepada Cikgu Benny, terima kasih sekali lagi kerana sudi untuk menjadi panel pada hari ini. Sijil kami akan berikanlah kepada Cikgu Benny ya. Dan semoga sihat kepada semua-semua rakan dan menjalani hari yang baik pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Azman. Terima kasih. Terima kasih.